Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, hubungan berbaik-baik Melaka Siam. Dalam dunia diplomasi, senjata yang paling ampuh selalunya bukanlah pedang, tapi akal. Hari ini kita akan selami satu kisah dari abad ke-15 tentang macam mana Kesultanan Melaka menggunakan kebijaksanaan untuk menawan hati musuh tradisi mereka. Cuba anda bayangkan situasi ni. Sebuah kuasa besar pernah cuba serang anda, tapi gagal. Sekarang keadaan jadi tegang. Nak kata berperang tak, nak kata berdamai pun jauh sekali. Jadi, macam mana nak pecahkan kebuntuan macam ni? Dan ini bukan cerita rekaan tau. Ini kisah benar tentang strategi dan kepintaran, di mana setiap perkataan dan setiap tindakan tu ada maknanya yang tersendiri dalam usaha nak mencapai keamanan. Okey, jom kita fahamkan dulu situasinya. Sultan Mansur Shah dari Melaka sedar yang hubungan dengan Siam ni macam tergantung tak bertali. Jadi sesuatu perlu dibuat untuk tamatkan keadaan yang tak menentu ni. Kata-kata Sultan sendiri dah gambarkan dilema ni dengan cukup jelas. Situasi macam ni tak boleh dibiarkan berterusan. Risiko perang sentiasa ada dan peluang untuk berdagang dan membina hubungan baik pula terlepas macam tu je. Jadi, untuk misi yang sangat genting ni, Sultan pun pilih dua orang yang paling hebat. Tun Telanai, seorang diplomat yang dihormati, dan Menteri Jana Putra yang memang terkenal dengan akal bijaksananya. Merekalah wira dalam cerita kita kali ini. Cabaran pertama mereka bermula sebelum kapal berlayar lagi. Sultan hantar sepucuk surat kepada Raja Siam, tapi surat ni datang dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Cuba bayangkan, macam mana nak tulis surat pada seorang raja yang berkuasa tanpa semua benda ni? Tak ada sembah, nampak kurang ajar. Tak ada salam, macam tak beradab. Memang nampak macam satu kerja gila yang mustahil untuk dibuat tanpa menaikkan kemarahan raja tu. Tapi, Bendahara Paduka Raja datang dengan satu penyelesaian yang genius. Beliau cadangkan ayat ni. Ayat ni sungguh bijak. Ia tak menunduk, tapi ia tetap menunjukkan rasa hormat. Ia mengaku kekuatan Raja Siam, tapi pada masa yang sama menegaskan yang Melaka takkan mudah mengalah. Sultan sendiri pun kagum dengan kebijaksanaan kata-kata ni. Okey, bila dah sampai di Siam, utusan Melaka pun dijumputlah menghadap Raja Paduka Bubunya. Lepas je surat dibacakan, Raja Siam ni tak tunggu lama. Dia terus uji kebijaksanaan mereka dengan satu soalan yang tajam. Soalan ni bukan soalan biasa-biasa tau. Ini cara dia nak test dan ukur martabat pemerintah Melaka melalui nama baginda je. Kalau salah jawab, boleh jatuh maruah Sultan di mata Raja Siam. Dan jawapan Menteri Jana Putra, memang padu. Tanpa teragak-agak beliau jawab, ertinya, Raja yang dimenangkan oleh Allah Ta'ala ke atas semua musuhnya. Jawapan ini bukan je jelaskan maksud nama tu, tapi ia hantar satu mesej yang sangat jelas. Kekuatan Sultan Mansur Shah datang dari Tuhan dan baginda ditakdirkan untuk sentiasa menang. Tapi Raja Siam ni masih belum puas hati. Dia tanya lagi, kenapa Melaka ni tak pernah boleh ditakluki Siam walaupun dah banyak kali diserang? Kali ni jawapannya tak datang dalam bentuk kata-kata. Tun Telanai tahu, setakat bercakap je tak cukup untuk yakinkan seorang raja yang gagah perkasa. Dia kena tunjukkan bukti yang tak boleh disangkal lagi depan mata. Jadi, dia pun aturkan satu pertunjukan yang akan sentiasa diingati oleh Raja Siam. Satu pertunjukan yang menjadi simbol semangat Melaka yang takkan pernah menyerah kalah. Dan apa yang jadi lepas tu memang luar biasa. Lembing yang tajam tu jatuh kena belakang orang tua tu. Tapi ia melantun balik. Seolah-olah belakangnya tu diperbuat daripada besi. Mesejnya sangat jelas. Kalau orang kami yang paling lemah pun sebegini kebal, cuba bayangkanlah kekuatan pahlawan kami. Terus terdiam Raja Siam, kagum dengan apa yang dia baru nampak. Ujian seterusnya datang dalam bentuk peperangan. Raja Siam ajak tentera Melaka untuk sertai dia serang sebuah negeri. Tapi ada udang di sebalik batu. Baginda sengaja letakkan mereka di kedudukan paling sukar, barisan paling hadapan menentang kubu yang paling kuat. Yang menariknya, kedudukan tu menghadap ke arah matahari mati atau arah barat. Bagi orang Melaka yang beragama Islam, arah ni ada kepentingan rohani yang sangat besar. Kenapa? Sebab itulah arah kiblat. Menteri Jana Putra sekali lagi menggunakan akalnya. Dia beritahu raja yang menjadi pantang larang bagi mereka untuk berperang menghadap kiblat. Nampak tak? Ini bukan satu penolakan, tapi satu penjelasan yang berasaskan adat dan kepercayaan yang perlu dihormati.
Raja Siam pun terima alasan tu dan pindahkan mereka ke bahagian yang pertahanannya lebih lemah. Dan hasilnya, tentera Melaka jadi yang pertama sekali pecahkan benteng musuh dan membuktikan kehebatan mereka dalam pertempuran yang sebenar. Mereka berjaya tukar satu keadaan yang merugikan menjadi satu kelebihan. Jadi, setelah melepasi setiap ujian dengan cemerlang, dari ujian kata-kata, demonstrasi kekuatan, sampailah ke strategi di medan perang, misi utusan Melaka ini dianggap satu kejayaan yang amat-amat besar. Jadi, inilah hasil daripada kebijaksanaan mereka. Hubungan yang tegang dengan Siam tu akhirnya tamat dan bermulalah era keamanan. Tun Telana sendiri dapat anugerah peribadi yang besar dan yang paling penting, reputasi Melaka kini disegani di seluruh rantau, bukan sahaja sebagai kuasa tentera, tapi juga sebagai sebuah kerajaan yang bijaksana. Kisah ini tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik untuk kita fikirkan, kan? Ia membuktikan bahawa dalam rundingan yang paling sukar sekalipun, kepintaran, pemahaman budaya dan strategi yang bijak selalunya boleh mencapai apa yang tak mungkin dapat dicapai oleh kekerasan semata-mata.